But to be frank, okay, kita akan cakap pasal warranty kejap lagi. Tapi that's the thing about warranty, dia as good as dia punya service of the warranty. Contoh I jual you satu tablet. I kata I bagi warranty 10 tahun, any kerosakan kita akan repair. Okay, let's say you pakai 6 bulan rosak. You pun claim. Okay, boleh claim. Tunggu spare parts 6 bulan. Sebab nak tunggu daripada China. Ni ingat siapa ni? Waktu COVID dulu kan. Kereta kita rosak. Kena tunggu spare part dari China. Power window. 70. So walaupun betul tak 70 walaupun ada warranty tapi ya Allah. Habis doing okay, itu kalau power window. Tapi tu cerita lama bang. Saya dah lah kat baik dengan Proton ni mati aku saya abang. Tak adalah. That's why I yang bercakap. That's why I cakap pasal benda ni lah. Di mana maybe Pro 2 punya warranty service maybe tak sebagus Proton. Contoh lah, tak tahu sangat. Tetapi because kereta tu sendiri susah nak rosak. So what do you mean kereta tu sendiri? Is it Pro 2 or something? It's a bit more reliable lah. Maybe lah. Maybe Pro 2 is more reliable. So tak rosak. Warranty maybe 2 tahun pun tak apalah. Sebab kereta ni susah nak rosak. Berbanding dengan kereta yang boleh bagi 5 tahun atau 10 tahun punya warranty lama-lama warranty tu. Tapi bila nak claim susah. Macam kalau pakai BMW, kalau rosak apa-apa hantar je. Tak kisah apa-apa. As long as you hantar kereta you untuk servis dengan diorang. Is your BMW easier to get part? Berapa lama tunggu biasa? Tak ada masalah. You tengok berapa tahun dah? Bought 2019. You bought 2019? I bought 2020 lah. So dah 3 tahun, ada tak major problem? Tak ada major problem. So we cannot actually say much about Proton sangat lah, because any car brand pun spare part pun memang sedikit sukar untuk kita dapat, kecuali brand macam Pro 2 because of the abundance of it. Proton sendiri is abundant brand, but somehow dia ada problem with the logistic on spare parts. Tapi kalau kita tengok on all perspective, semua car brand pun susah nak dapat spare part juga. So somehow people akan get angry upon that lah. Tapi memang I can say that it's that brand punya fault lah. Kalau kata tiba-tiba dia dah tahu model banyak jual tapi dia tak nak bawa masuk spare part banyak. So that's their problem lah. It's management punya decision. Diorang punya salah lah. So yang suffernya adalah pembeli. So benda itulah yang membuatkan pembeli ni beli atau tak beli atau elakkan daripada. Maybe that is why one of the reason yang kita cakap demand and supply tu, tiba-tiba Proton murah. Probably. Yes. Okay. Tapi kalau nak balik kepada yang tu, dulu ada orang cakap pasal kereta Korea ni, kalau rosak susah nak dapat spare part, kena tunggu lama-lama. Dululah. Ya, dulu. Maybe isu yang sama lah. Sebab kereta Korea waktu tu belum popular lagi. Ya. Sama je. Okay, so sekarang ni I perasan banyak kereta, banyak brand dah bagi warranty 5 tahun. Dulu dia bagi 2 tahun, 3 tahun. Sekarang ni 5 tahun dan dia bagi dia bagi free service lagi. Kenapa? It's the competitiveness lah. Dia nak kena bagi offer yang lebih baik kepada customer lah. Benda tu quite normal I think. Dekat luar sana ada orang beli kereta baru tapi dia tak nak hantar servis dekat dia punya authorized service center. It's me lah tu. Tapi kalau buat macam tu warranty boleh maintain kan? Void. Is that a good thing tak? That is dia ada fikir double blade sword lah kan, double blade punya cerita lah. Saya nampak kalau kata saya sendiri dulu saya sendiri tak buat dekat service center sebab saya tak tahu yang warranty tu void. Nampak kita memang I have lack of knowledge at the time. Saya main buat je kat luar dengan harapan dengan expectation yang warranty tu masih lagi berjalan. Actually it's already void. So tak ramai juga yang tahu pasal benda ni lah. Tapi sepatutnya kalau ikut logik daripada kiri-kiri yang kita buat, nampak lah walaupun it's a bit tad expensive untuk kita buat kat service center, tapi the warranty yang cover tu adalah menyeluruh, dan macam kita faham warranty ni is like a guarantee or something kan, for kita punya peace of mind. Something happen, kita ada one party yang actually help us to do things macam repair or something. So kalau kita sekarang ni orang yang tengah tengok, better saya cakap pergilah service center. Kan? Pergi service center. Especially untuk brand yang kasih free service sekali. Dia bagi warranty, dia bagi free service sekali. Waktu harga macam nak kan. Naik jugalah. Upfront lah yang sakainya. Tapi which is good I think sebab kalau tak buat macam tu, orang repair kat luar lepas 2 tahun, lepas tu kereta tu rosak, dia kata salah that brand tu pula. Tapi padahal maybe kita servis dengan cara yang tak betul. Kereta terpakai kalau kita beli kat Malaysia ada warranty ke? Up to
not from their own brand lah, unless cars like this macam BMW dia ada dia punya warranty sini kalau kita beli daripada pre-owned vehicle kan. Macam abang beli pre-owned vehicle kan? Pre-owned. So abang dapat warranty sendiri kan? Sekali lah. Dia bagi warranty kan? Dia grandfather lah from the original punya. From BYD pula. BMW themselves kan dia bagi. Yes. So that's the thing lah, kalau kata kita beli from that used car, memang of course lah tak ada, you have to buy like third party. So but if you buy from the pre-owned punya system, memang you akan dapat lah that I see. warranty.